kadang ABC saya tak datang, kadang tak. Lepas tu darah keluar sikit-sikit. Scan doktor kata semua sihat. So maknanya kadang-kadang Cik Puan Nana, kilang telur anda kadang-kadang tidur, kadang-kadang tak tidur. Sebab itulah kalau head dia teratur setiap bulan tak menjanjikan yang kita punya telur setiap bulan cantik. So anda kena tengok lifestyle apa yang berubah waktu tu. Contohnya daripada first day period. Bulan ni kita senggugut pula. Makan ubat tahan sakit, non-steroid anti-inflammatory drugs kan, painkiller. Rupanya tak perasan. Ubat ni menyebabkan dia susah nak ovulasi pada bulan tu. Bila dia lambat bertelur, telur lambat pecah, automatik kulit telur tak ada sangat, hormon progesteron dia rendah, didi rahim dia nipis dengan pembuluh darah. Sebab didi rahim kita hanya menebal selepas kita berjaya bertelur dengan cantik. Kenapa didi rahim kita tebal? Dia tengah bersedia sebagai rumah untuk janin yang bakal menempel kalau ada persenyawaan berjaya berlaku ketika kita bertelur. Kalau tak ada persenyawaan, tak ada penempelan, didi rahim yang tebal dengan pembuluh darah yang banyak ni nanti barulah dapat diluluhkan menjadi darah haid yang banyak. So darah haid yang cantik menandakan bulan lalu anda bertelur dengan cantik. Kalau darah haid hari ni, bulan ni sikit, maknanya bulan lalu kilang telur anda malas. So kena tengok balik first day period apa yang berubah. Adakah tiba-tiba travel pergi China kan, contoh jet lag ke kan, banyak makan junk food kan. So semuanya mempengaruhi kualiti telur kita. Sebab itulah kalau nak maintain cantik ovulasi, ada orang berikhtiar dengan FRT ni bukannya sekadar untuk hamil. Contohnya dia suka je berikhtiar dengan FRT ni walaupun berbelas jar sebab dia rasa membantu daripada segi jumpa ledak egg white, ovulasi, plus membantu dia punya head cantik. Seterusnya rezeki zuriat tu kena usaha dengan suami lah.